untuk join. Jadi pada hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tunjuk basic pasal nak buat website. Pertama isu bila kita buat website adalah mahal. Nombor satu mahal, yang nombor dua bila kita nak update website kita, bila kita dah upah orang, kita dah upah webmaster, jadi nak suruh webmaster tu edit balik, dia ada birokrasi lah, charge, lepas tu kawan tu susah update, lambat update dan sebagainya. Kadang-kadang kita nak benda tu urgent, alright. Jadi hari ni kita nak belajar hak paling basic dulu. Tuan-tuan jangan risau, follow the step. This video is paused due to problem with your network. Terputus ke pasal tak dapat notification, kata terputus semua? Tak tahu, okey ya? Okey ya semua? Ada. Clear. This video is paused during problem with your network. Clear kan? Maksud dia mungkin dia gelong kot kat sini. Drop. Tak apa. Okey. Janji yang saya punya tak dekat, tak tahulah pasal saya pakai LAN ya. Direct. Okey, jadi hari ni kita akan belajar malam ni macam mana nak buat website basic saja dulu malam ni. Basic maksudnya kita tak mau pakai coding lagi. Hari ni kita nak mengenali dulu button-button yang ada dalam website kita yang kita boleh guna. Lepas tu macam mana nak buat page, name, home. Lepas tu bila tekan home tu dan sebagainya, hari ni kita belajar buat frame. Maksudnya kita buat tulang belakang. Kalau badan manusia, dia dikira buat tulang belakang. Alright. Jadi saya harap kalau yang dah belajar, yang dah tahu, apa duduk diam. Anggap saja ni ulang kaji. Yang baru masuk boleh tengok dan belajar. Abang Wadi record video ni atau saya record? Saya rasa saya record. Saya record. Record dah. Oh, record dah. Kalau record dah okey, saya tak payah record. Okey, jadi nanti video kelas ni juga demo yang akan saya tunjuk nanti boleh dapatkan daripada Abang Wadi ya. WhatsApp kat Abang Wadi, nanti Abang Wadi akan bagilah link dia. Sama ada Abang Wadi upload kat YouTube ke kat manakah, tu pulang pada Abang Wadi ya. Alright, jadi hari ni kita akan belajar asas dulu. Asas yang penting adalah untuk kita faham tulang belakang untuk nak buat website. Dia tak ada slide, kita go ke real macam mana nak buat. Alright. Okey, jadi saya akan mulakan share screen. Abang Wadi kena tengok saya takut macam line saya macam nak problem malam ni. Kalau terlekat abang-abang lah. Pasal lagi saya dah tak nampak muka-muka semua orang lah. Okey, jalan. Alright, baik. Jadi disebabkan semua orang adalah orang, saya kata yang baru lah. Jadi kita akan pakai email baru. Okey. Nombor satu, apa yang kawan-kawan perlu adalah buka Google dan type Google site. Okey. Saya hantar link di ruangan chat online ni. Dalam chat dia. Okey, Google site ni buat carian di Google. Alright. So, bila keluar, dia akan hantar yang ni. Logo dia yang macam ni. Okey. So untuk mengelakkan anda terlupa, saya screenshot bahagian ni. Ni record, sorry. Ambil gambar ya. Okey. Yang ni adalah bahagian yang anda kena klik. So bahagian ni juga saya hantar masuk ke dalam WhatsApp group besar dan juga grup kecil lah. AI marketing dan web. Lepas tu lagi satu grup mana dia grup ni pengurusan acara. Okey, ini adalah Google Site. Alright, so kita klik yang Google Site ni. Bila kita klik Google Site, dia akan keluar paparan macam ni. Perlu menggunakan akaun Gmail untuk masuk ke sini. Okey, jadi ni dia bagi dah family update, profile, event, help center, project. Dia ada template yang dia bagilah, macam-macam template yang kita boleh tengok. Okey, portfolio, professor, apa semua ni lah. Jadi saya nak mau ajak ni, saya nak ajak pakai yang blank site saja. Kosong, daripada zero. Okey, klik
So dia akan keluar paparan macam ni. Okey. Atas sekali, yang ni kita boleh letak tajuk nama company kita atau nama website kita. Okey, hari ni siapa yang dalam grup ni, yang dalam kelas Google Meet sekarang ni, yang nak saya buat dia punya website? Seorang. Dan dia kena ada gambar-gambar untuk saya demo terus. Siapa nak volunteer yang ready dengan gambar produk dia? Gambar tu dah ada, dia send dia lagi kat WhatsApp saya. Saya boleh terus upload ya. Ada tak? Ada siapa-siapa volunteer? Kalau tak ada, saya pakai je gambar Tantan Burger. Tak ada lah. Okey, kalau tak ada, kita pakai gambar Tantan Burger. Alright. So, yang bahagian atas ni, yang ni disebut sebagai header. Header type, dia ada beberapa jenis. Cover, dia besar terus. Okey, yang ni cover, nampak? Dia gambar ni boleh besar. Lepas tu large banner, dia kecil sikit daripada cover. Kalau banner, dia kecil sikit. Dan kalau title, dia tak ada gambar, dia hanya ada perkataan. Saya ulang, ni cover, large banner, banner dan title. Apa beza dia? Persoalan dia, apa beza dia? Okey, kita ambil cover. Okey. Kat sini, bila kita ambil cover, image, kita boleh upload. Okey, saya ambil satu gambar. Mana? Look sat. Kalau lekat. Jadi, okay, kalau tak boleh, saat buka Facebook, ambil gambar dalam Facebook je lah. Alright, go to Tam Burger. Okay. Saya save gambar ni. Dalam download. Okay, saya upload. Simple je, image, upload. Lepas tu, pergi kat file tadi, okay, upload. Ni upload yang ni, header kita ni. Yang iklan ni. Terus masuk. Nampak? Ni dipanggil cover. Dia punya header type adalah cover. Kalau bila website ni dipublish, macam mana dipublish? Dia nampak ni, lepas tu ni, nampak dia tulis your page title ni. Nampak tak kawan-kawan? Nampak your page title lah. Yang ni kita boleh tukar ni, kita boleh home page. Ataupun kita tulis welcome. Okey So yang ni adalah bila website kita jadi tu, gambar dia tak clear pasal dia nak bubuh tulisan ni bagi orang nampak, orang boleh baca tulisan ni. Faham? Gambar dia jadi pudak sikit kan? Alright. Kalau tak mau bagi pudak, dekat bawah ni ada nampak remove readability adjustment. Kita buang yang ni, tulisan ni kita tutup, orang buka saja website kita, terus dia ada gambar besar ni. Ini sebab kita ambil size cover yang besar sekali. Kalau header type kita tukar kepada large banner, dia kecil sikit. Nampak tak? Pasal nak dia kecil sikit. Kalau banner, dia lagi kecil. Pilih kat mana Tam? Pilih kat mana? Mana? Ni kat sini, header type. Nampak? Nampak tak? Nampak header type, okey. Okey, tekan. Boleh pilih nak kecil besar large banner cover tu, okey. Ya, ni duk tekan-tekan ni, duk menunjuk lah ni. Dia punya size tu. Oh, Right. faham. Okey, so sekarang ni saya ambil large banner saja. Biar dia duduk di atas. Okey, yang ni saya namakan website sebagai kelas online lah. Website ni nama dia kelas online. Lepas tu, bila kita buka website, jom kita try buka mana-mana website. Bahulu.com. Ni tak tengok buku ada ke? Tak ada. Kita nak buka website siapa nak tiru ha? Tak. Usahawan. Kau tak. Cantikkan.
Tak ada website kan? Okey, ni kita ambil Aina BT. Kita nak tiru website Aina BT. Okey, jangan duk tanya hak efek ni, kita tengok dulu hak gambar ni. Gambar ni pasal apa boleh gerak? Nampak tak gambar ni bergerak? Gambar Aina ni bergerak, tak pasal tak? Yang ni dia ambil gambar GIF. Hak tu nanti advance. Hari ni kita nak belajar basic. Lepas tu, untuk empat keping gambar ni, kalau kita nak bagi sama ada, sana boleh copy tak? Dia tak boleh copy. Jahat dia macam ni. Satu, mungkin ini adalah sekeping gambar. Okey, ini saya screenshot. Saya pergi ke bahagian website. Okey, bawah ni, klik 2 kali mouse, dia akan keluar pop-up macam iPhone kita punya shortcut kan. Image. Lepas tu, my drive. Klik. Ni, tekan ni, upload. Okey. Dekat picture. Alright. Kalau kat website tadi tu, benda ni duduk kat tengah-tengah betul. So, kalau orang buka website kita, ada tak macam website yang Aina tadi? Ni. Bukan boleh tekan pun, tak ada function apa kan. So, dia assume sekeping gambar ni, dia tutup. Lepas tu, dia bubuh success story. Memang long. Yes, tak apa, tu pusat. Okay, success story. Jadi, di bahagian bawah ni, kita letak success story. Macam mana nak letak perkataan, nak type perkataan success story, di bahagian tepi ni, tuan-tuan nampak ada text box lah. Pasal nak text box ni? Kawan-kawan. Ya, text box. Okay, kat sini dia tulis apa? Success story kan? Just success pula dah, lupa. SUCCESS. Mana dia? Ni. SUCCES, success story. Lepas tu, dia naik bar untuk tulisan. Kata kita nak adjust duduk tengah. Kita nak bagi besar. Kita nak bagi bold. Kita nak tukar tulisan. Boleh bagi besar lagi tulisan. Okay, sekarang saya ambil dia punya link Aina ni, saya buka kat sini ya. Alright, duduk sebelah. Okay, ni website Aina BT. Lepas tu daripada atas ni, cover ni tak apalah. Yang ni, lepas tu success story. Dia bubuh video ni. Okay, sekarang ni, kalau kita tengok website kita, yang kita buat ni, header dah selesai. Lepas tu ini image, lepas tu success story. Sekarang ni, kita nak masukkan video YouTube. Okay. Dekat bawah ni kawan-kawan, nampak ada perkataan YouTube dan banyak lagi button ni. Nampak tak? Tak nampak kat mana ni? Takkan tak nampak ni duduk tepi ni. Sekejap, tepi dekat kolom apa? Tag lah. Insert. Kat insert ni semua ada macam-macam ni. Nampak tak? So ada button YouTube kat situ. Nampak tak kat sini? Tengok mouse saya ada tengah tunjuk ni, YouTube button. Okey, tarik bawah nampak dekat kalender YouTube. Okey, kita kliknya. Lepas tu kita masukkan URL. Contoh, ni kita watch kat YouTube. Video ni Aina dia upload dekat YouTube. So kita copy URL dia. Video ni kita copy URL tadi kan. Kita search URL tu. Enter. Ni lah video tadi tu. Klik, insert. Nampak? Masuk tak? Sama tak dengan Aina punya YouTube? Okay. So sekarang video yang kedua duduk sebelah. Macam mana nak bagi duduk sebelah? Kita tekan dulu YouTube. So kita ambil dulu dia punya URL. Okay, tak payah typical sangat. Alright, insert. Sekarang video ni tak duduk sebelah-sebelah.
yang ni duduk sebelah-sebelah. Macam mana nak buat? Tarik, drag sahaja. Nampak ada naik kotak tu? Pasal ada kotak warna biru. Nampak tak? Ya. Kita lepas. Dia duduk sebelah-sebelah. Hmm. Jelas? Kawan-kawan. Okey. Jadi, bila kita nak buat website, ini just sahaja tunjuk contoh macam mana Aina Abdul, Aina Abdul pula dah. Aina BT, dia susun pun lebih kurang macam Google Sites saja. Ni kalau kita publish, alright. Dia jadi macam ni. Okey. Saya boleh buat button publish. Saya buat kat sini online test. Okey. Online test kelas. Alright, publish. Okey, view. Sekarang ni, saya hantar link ni masuk kat ruangan chat. Hampa tekan, memang keluar dah benda website ni kat hampa pun. Cuba tekan. Dah jadi dah sebenarnya website tu pun. Cuma tak lengkap lah, kita baru belajar sikit baru. Dapat kawan-kawan? Dapat tak? Oh, diam. Kena respon tu, tak respon penat tu. Pasal kita tak nampak muka hampa dah. Pasal kita dah nampak skrin kita lah. Alright. Kau memang semua orang tak dengar lag ke apa? Tak, saya sangkut dekat ni tak. Apa dah buat dah semua. Lepas tu nak publish dekat. Nak buat tajuk, nak publish je lah. Sabarlah, orang tunjuk suruh tengok ya, orang tak suruh publish kita, tak sampai kita publish itu kita ni. Tengok dulu. Amboi laju pula dah ni pun. Okey, start. Okey, jalan. Jalan Okey, jadi saya nak bagi tahu kata benda yang kita buat kat sini semua ada kat tepi ni. Nampak tak? Collab group, table content, image carousel ni, button, divider, space. Sekarang ni saya nak tunjuk permainan game dia untuk semua benda ni. Okey. Kita mulakan dengan collapsible group ni, yang atas ni. Nampak tak? Nampak kawan-kawan? Hantu ngah hampa, hangit. Jenuh lagu ni. Okey. Kita tekan collapsible ni, dia masuk kat sini. Saya tarik turun bawah. Okey, collapsible group ni bermaksud contoh, katakan kat sini tips cara nak jadi cantik. Okey. Copy. Saya panjangkan artikel dia kat dalam ChatGPT saya dulu. Buatkan artikel dalam paragraf. Okey. So, sudahlah nak demo ya pun, amboi. Okey. Sana. Muhammad Fahim. Senyap sikit. Jerit ayah duk mengajak adik beliau. Fahim ni melapau. Nak kotak dah? Okey, sorry. Abang buli adik kena pergi madrasah. Tak pergi biar lagi jadi tak. Okey. Copy artikel ni balik ke website kita. Tekan kat sini. Alright. So ni tip dia. Jadi link yang saya bagi kat anda tadi tu, kalau anda tekan link tu, saya tunggu nak publish. Okey. Kalau anda tekan link tu sekarang, anda akan nampak ada tip untuk cantik tu di bawah video. Nampak? Tip cara nak jadi cantik. Lepas tu, kalau customer nak baca, dia tekan expand, dia boleh baca artikel tu. Kalau tak, dia tutup, dia duduk tersimpan kat dalam ni. Nampak tak? Okey. Ataupun mungkin sebab satu anda tak perasan,
saya duplicate. Alright. Okay, kat sini nampak. Bila customer mic, oh tip nak cantik, dia pun tekan, dia boleh baca. Sebab tu dia tak mau, dia tekan balik, tutup. Dia boleh pergi yang ke nombor 2. Ini adalah function untuk yang kita sebut tadi, collectible group. Yang ni. Okay. Untuk table of content, biarkan dulu. Yang ni kena masuk second class baru dapat table of content. Seterusnya, saya nak tunjuk penggunaan image carousel ni. Kita klik saja image carousel. Lepas tu kita kena upload gambar. Okey. Sekarang kita kena upload gambar. Upload gambar daripada website kita. Saya try lagi sekali masuk kat dalam ni hard disk saya. Pasal port terlekat dalam ni. Okey, boleh masuk dah. Okey. Saya ambil beberapa keping gambar untuk image carousel. Upload. Ni image yang saya telah masukkan. Okey. Dan saya klik insert. Lepas tu, cara nak besarkan kita perlu drag menggunakan mouse kita. Sebab tu nak buat website ni kena ada mouse. Senang sikit lah tangan kita. Okey. Apa jadi kat benda ni? Alright. Saya angkat dia naik atas. Naik atas sekali. Okey. Duduk kat sini. Apa itu image carousel ni? Bila kita publish, anda boleh refresh link yang saya bagi tadi tu. Online test class tu. Masih lagi di ruangan home. Refresh. Nanti akan keluar yang image carousel. Okey ni. Nampak tak ni image yang saya upload tadi tu. Sekarang dia baru tunjuk gambar yang pertama. Dia boleh pergi ke gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Gambar yang keempat. Gambar yang kelima. Nampak tak ni? Satu. Saya tadi klik kat sini. Okey. Image carousel adalah gambar ni yang bergerak. Saya rasa setting saya tak tukar. Mari kita tengok setting dia sat. Pergi kat setting. Update. Ni tekan setting ni. Auto start. Transaction speed. Bobo fast sikit. Show dot. Update. Baru dia jalan. Tadi tak setting. Okey, tu nampak gambar tu jalan dan bertukar. So soalan ni nanti orang akan tanya, Tam, boleh tak gambar ni letak di header kita, buang yang hak ni? Okey, kalau kita nak tukar buang yang ni, tekan dia delete. Lepas tu kita ambil yang ni, kita tolak naik atas sekali. So dia duduk di bahagian atas sekali dalam website kita. Kalau kita orang masuk website kita, dia akan bergerak macam ni. Ni sebab saya buat laju sangat kan. Okay, kita tukar setting dia. Klik. Masuk kat bahagian setting. Dekat ni, fast ni tukar jadi slow. Update. Publish untuk anda tengok di link tu. Publish kat sini. Okay. Kita try refresh. Okey. Orang buka je website kita, www.kita. So gambar ni akan bergerak macam ni ya. Okey. Sambung dengan YouTube, lepas tu carousel duduk kat bawah ni. Alright. So sekarang ni sampai dekat carousel. Lepas tu button. Contoh. Bawah video ni, kita nak buat satu button kalau customer berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut. Customer tu nak WhatsApp, kita nak dia WhatsApp kita. Jadi kita klik button dekat tepi kanan ni. Lepas tu kita letak kat sini. Dapatkan maklumat lanjut. Bahagian link, kita letak kita punya URL WhatsApp. https://whatsapp.my/60115505059363 info lanjut. Insert. So, ni button dia, letakkan di bawah. Bila website kita publish, di bawah video ni ada dapatkan maklumat lanjut punya button, klik saja,
terus pergi ke WhatsApp kita. Nampak? Info lanjut. Ni adalah function untuk button. Yang button ni. Okey, sekarang ni anda perasan tak, saya nak kena bagi cantik. Yang ni kita boleh duplicate, lepas tu kita tolak. Jadi video kanan pun ada button, video kiri pun ada button. Okey, sekarang ni kita nak ke divider. Divider adalah pembahagi. Antara video dengan komersial ni, sepatutnya di tengah ni adalah satu jarak yang membezakan antara kawasan video dengan kawasan yang nak bagi info dalam komersial ni, group ni. So, kita klik divider. Inilah divider. Dan divider ni boleh bertukar warna. Letak warna biru. Oh, sorry. Ni bukan. Ni mana ada komersial. Divider. Ni. Oh, divider bukan tukar color kat sini, sorry. Ni dah ada dua dah divider. So, nampak ada satu line kat sini. Kalau publish baru nampak line tu. Bawah video, nampak ada line ni. Inilah divider yang membezakan kawasan video dengan kawasan komersial ni. Ni divider. Line ni. Okay. Dia membuat selection antara satu bahagian dengan satu bahagian lah. Ataupun, kalau rapat sangat, tip cantik dengan ni, dashboard divider pun rasa rapat sangat, boleh tekan spacer. Ni spacer, boleh besarkan untuk turunkan, bagi jarak sikit antara yang atas ni dengan yang bawah. Jadi bila kita buat spacer, tarik yang banyak mana yang kita rasa kita nak. Lepas tu bila kita publish, kita boleh tengok ada header, success story. Lepas tu dia ada space. Nampak ni? Space ni wujud disebabkan kita letak spacer tadi tu. Alright. Cancel. Saya tekan publish untuk hampa tengok kat dalam link yang saya hantar tadi tu. Spacer. Okey, untuk social link pula, di bahagian ni ada nampak lagi social link. Klik saja, anda upload logo Facebook, lepas tu buh URL. Logo TikTok buh URL, lepas tu dia akan keluar susun dekat bahagian bawah ni. Lepas tu dia ikut logo yang kita set ni lah. Alright. Itu untuk social. Okey, placeholder jangan belajar lagi untuk advance. YouTube kita dah belajar dah. Ni nak masukkan URL. Kalau kata Tam, saya nak scrapingnya video, satu video je duduk tengah-tengah. Boleh. Kita buat satu lagi video. Kita ambil YouTube, klik. Okey. Kat sini type Tam Burger. Okey. Ni ada video dia. Kita klik. Insert. Okey. Ni video. Kita boleh letakkan dia di tengah-tengah. Buat besar terus macam tu pun boleh. Nampak? Kalau kata Tam nak buat 3 video boleh. Boleh. Drag saja video ni duduk di tepi. So dia jadi macam tu. Dan kita kena mula belajar mengejah menggunakan mouse. Dia kecil tu cantik. Sekejap. Okey. Okey. Tarik sikit. Okey, yang ni cancel. Duplicate bawah ni. So ini jadi 3 video punya baris. Atau kalau nak jadi satu macam tadilah, satu saja. Lepas YouTube, kalender, untuk orang yang nak buat booking, dia ada Google Calendar, dia boleh masukkan ni. Untuk map, tekan saja map. Okey, search Tam Burger Batam Perdana. Klik. Ni dia location, select. So, terus masuk map dalam kita punya website, adjust video bawah sekali. Ni kita boleh adjust bagi besar. Jadi bila publish website, orang buka saja website, orang tengok kita punya location, orang boleh zoom. Nak tengok kita punya location kat dalam Google Map. Alright. Saya tekan publish untuk bagi anda lihat macam mana function dia. Alright, publish dulu. Alright, lepas tu kita ada slide, Google Slide, Sheet, Google Sheet, Form, Google Form, Chart, Google Chart. Okay, semua ni anda boleh try dan mula insert satu persatu tanpa perlu rasa
kalau buat silap kena hukum gantung mandatory sebab kesalahan yang anda lakukan kat sini tidak ada akta berkanun. Alright. Jadi tadi selesai yang bab ni bahagian header, dan selalu bila kita masuk website, mana-mana website yang kita masuk, okey, saya buka Tantan Burger punya website. Okey, ni tak payah. Okay, yang ni dipanggil header. Okay. Okey. Ni header. Lepas tu ni konten. Okey, bawah ni di website, bahagian bawah ni dipanggil footer. Foot tu kaki kan, footer. Okey. Jadi kat dalam website kita, kalau scroll kat bawah nampak ada tulis add footer. Pasal nak perkataan add footer di bawah tu kawan-kawan? Pasal nak? Ada. Okey, tekan tu. Okey, sama juga boleh add semua benda ni masuk. Yang di tepi ni. Okey? Sama juga. Cuma buat di satu page saja, bila buka 2-3 page pun benda ni akan keluar. Hak ni buat sekali ya. Faham tak? Footer tu akan keluar di setiap Ya, page. dari setiap page yang kita buat. Okey, di satu tempat yang kita kena buat. Okey, selesai bahagian footer ni pun semua. Alright. Seterusnya, sekarang ni kita main satu page ya ni. Home. Macam mana pula dengan about us? Macam mana pula dengan contact? Okey, sekarang ni tak mau bagi hampa mengantuk. Kat dalam website, selain daripada home, apa lagi yang ada? Tulis dekat ruangan komen. Selain daripada home, apa lagi yang nak kena ada dalam website kita? Kena respon lah, tidak mengantuk lah. Ni pun mengantuk lah ni. Selain daripada home, product service, about, lagi? Okey. Ada dua ya. About us, service, contact us. Tu Azrina maklum. Okey. Jadi kita ambil dulu dekat produk dengan servis. Tengok dekat dalam website kita. Duk tahu nak ni. Ni. Okey. Lepas home, kita nak buat product and service. Product and service tu, bawah product and service tu dia macam ni. Kena buka saat kita buka power apa? Buka Canva dulu nak bagi faham sat. Canva loading kot lah ni. Buat macam mana kalau Canva loading okey. Canva loading okey, macam ni. Lepas home kita nak buat product and service okey, saya buat dulu satu page. Product ke servis? Kita buat servis dululah. Servis. Tolong cakap servis apa? Servis apa? Urutan, Tam, urutan. Okay, kita buat servis servis urutan. Lagi? Servis apa lagi? Servis apa? Bekam. Betul. Ya, tambah. Kita buat bekam. Okay, so sekarang ni kita nak urutan dengan bekam ni duduk di bawah servis ni. Alright. Supaya bila tekan kat servis ni dia keluar brand tu. Jadi kita kena anggap servis ni sebagai mak, urutan dan bekam ni sebagai anak. Atau dalam bahasa korporat dia panggil ni main, ni sub kepada main. Macam mana nak buat? Kita klik dekat urutan, kita tolak masuk dekat atas servis. Dengan mouse tanpa kita lepas. Okey? Sorry. Urutan tu dah masuk kat bawah servis ni. Nampak? Lepas tu kita tolak bekam masuk kat servis. Sekarang urutan dan bekam duduk di bawah servis. Kalau publish website kita, servis, urutan, bekam. Nampak tak? Ya. Okey. Problem dia sekarang ni, servis ni adalah page. Kita tak mau orang klik yang ni. Sebab orang klik ni orang boleh buka page dia. Tak. Jadi bila nak log, kita kena pakai new menu session. Untuk mock. Main page yang kita tak mau orang klik. Kita nak orang tak mouse dia turun. Untuk customer klik benda-benda lain, kita kena pakai new menu session. Okey. Okey, letakkan servis kat sini. Alright.
Lepas tu urutan tarik masuk balik dekat servis, bekam pun tarik masuk kat servis. Yang ni kita delete. Okey, faham. Alright. So yang ni jadi macam biasa balik. Kita boleh nak masukkan header dan sebagainya. Nampak? Okey. Untuk urutan, untuk bekam samalah macam home tadi. Kita tekan insert dan kita boleh masukkan apa benda yang kita nak masukkan kat dalam bekam. Contoh kat dalam bekam kata kita nak bubuh image dulu. Kita drag saja bagi atas ni image, klik upload. Ambil je image, upload. Masuklah kalau nak buat, ataupun dekat sini pun dah ada macam-macam. Contoh ni saya delete. Malaslah sangat-sangat nak bubuh gambar, nak buat artikel dengan tajuk. Ni. Ni upload image. Bubuh tajuk, bubuh dia punya penerangan. Ni kat sini upload 3 keping gambar, bubuh nama tajuk dia, bubuh detail dia. Ni kat tepi ni ada disediakan template content block ni. Alright. Jadi untuk bahagian page, home, service, lepas tu tadi kalau kita tengok ada about us. About us adalah page. So kita just masuk kat bawah ni, new page. Kita type about us. Klik done. So about us bukan duduk bawah service. Dia kena duduk kat tepi home. Kita tolak dengan mouse kita drag. Duduk bawah home. So dia akan jadi kat sini home. Sekarang saya tekan publish. Alright. Jadi ada home, about us, service. Cuba kawan-kawan semua tekan link yang saya share tadi dan tengok sama ada dah naik dah button about us, service, urutan dan bekam ni. Naik tak lagi? Dekat link yang saya send kat anda tadi. Okey semua? Sorry. Dah link dia. Link tambah dalam grup Boleh mana tak ada Tam. Tak bubuh dalam chat ni. Ada ni. Ni tak tahu. dalam chat. Tak ada dalam chat. Oh dalam chat sini. Ingat dalam grup. Dalam chat. Okey. Jap. Chat nak cari mana tak. Kalau Okey, tak dah. Kalau Ada. tak nampak itu pendek umur. Okey. Jadinya, stop sharing. Jadinya, itu adalah asas untuk kita buat website kita, ada page dan masukkan konten-konten. Alright. Jadi, untuk kelas minggu ni, ini adalah basic refresh balik kawan-kawan macam mana nak buat untuk basic dahulu. Pasal ada yang first time masuk untuk kelas website ni, mungkin ada yang dah banyak kali masuk. Kita kena faham kenapa Tam pakai Google Site. Pertama, Google. Okay, bila Google ni search engine dia, kita boleh guna Google Analytics dan kita boleh guna Google Search Console untuk tarik pelayar, untuk naikkan SEO untuk website kita. Jadi website kita lebih dikenali dan Google Site boleh link dengan Google My Business. Jadi bila Google My Business kita hidup, YouTube kita hidup, Gmail kita hidup, Google Analytics hidup. Jadi dia dah macam satu institusi dalam marketing sebenarnya bila kita duduk di Google Site ni. Okey, ada juga Joomla, Weebly, WordPress dan sebagainya boleh juga guna. Tapi kita usahawan pertama, kalau boleh kita nak pakai hak paling murah, hak paling jimat dan hak paling berguna. Jadi for now, saya rasa Google Site adalah simple untuk semua orang bina website. Walaupun ramai sekarang ni yang menantikan AI website yang Tam nak buat sebelum-sebelum ni. Jadi hari ni kita start dulu dengan basic supaya kita mahir dulu menggunakan Google Site tu. Nanti saya tunjuk pula macam mana logo kita boleh pusing-pusing bila orang buka. Kalau anda perasan bila anda buka Tam Burger, www.tamtamburger.com tu, dia tak naik logo warna biru. Bila anda klik link hak kita tadi tu, dia naik logo color biru Google Site. 3D image Tam. Ya. Macam mana kita nak bagi logo kita pusing dan sebagainya tu, saya akan ajak untuk kelas yang berikutnya. Tapi Google Site yang tu Google Site kata. Google Site juga sebenarnya.
Okey. Cuma dia kena advance lagi. Tapi sebelum nak macam ni lah, nak mengaji Quran kena ambil Iqra' dengan Betul. buku. Jadi lah ni kita ikut step balik daripada awal. Mula-mula guna dulu yang ni sebagai basic, buat dulu website kita bagi jadi dan guna untuk marketing kita. Lepas tu minggu depan saya akan ajak macam mana nak cantikkan, nak gabungkan dengan AI punya foto, AI punya ayat-ayat, macam mana kita nak bagi lengkap. Sebab dalam website kita kena faham satu benda. TikTok kalau kita buat silap, dia boleh tutup macam tu je akaun kita. Setuju? Facebook tak ada landing page, masih lagi dia yang punya. Tapi kalau kita buat website ni adalah ibarat kita buka satu kedai yang dia beroperasi 24 jam. Tak ada staff pun tunggu. Nak masuk 1000 orang pun masuklah. Kalau kat Google Site, bandwidth dia open. Berbanding kita pakai hosting lain, bandwidth dia limit dan selalu server akan down bila waktu cuti. Ini ditanyakan oleh pihak ICU kepada Tam, why Google Site, why GoDaddy. Jadi Tam explain dengan pengalaman Tam dalam bidang website, webmaster ni dah lama, kebanyakan hosting dan server dia akan down bila cuti panjang di Malaysia lah, selalunya pasal server di Malaysia. Jadi that's why kita pakai Google Site dan kita beli domain, kita beli di GoDaddy. Dan GoDaddy pula, siapa yang dah duduk kelas Tam 2 tahun, 3 tahun yang sebelum ni punya, semua dapat notification, domain mampu sila renew. Tapi ada yang renew, ada yang tak renew, kita terpulang lah. Alright, tapi ada GoDaddy ni service after sale dia nampak kuat lah sikit. Alright, jadi ada soalan setakat ni daripada kawan-kawan untuk basic website ni. Bismillah. Ada soalan tak? Tam punya website pakai Google Google Site lah Tam. Betul beli dia punya domain. Ya. Okey. Okey, ada soalan? Kalau tak mau cakap nak tag kat ruang komen, tag lah. Kok mic tak ada ke nak cakap. Tahun ni Tam sponsor boleh ni, Profesor kot. Profesor lah kena sponsor kan ni. Prok kot gaji dah 8,000, 9,000. Ada hati nak minta kita pula sponsor. Abang Hanif ni Profesor USM. Jangan buat leceh. Masuk kelas Okey, ada lagi soalan daripada yang lain-lain? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, next kelas hampa nak hari apa? Hari bekerja datang. Hari bekerja, hari cuti Tam pun nak bawa anak-anak pergi berjalan, tak mau. Kan. Next class ada dia advance sikit lah. Saya akan ajak sikit AI. Kita akan buat coding sikit. Macam nak buat untuk orang shopping, nak buat untuk orang tempah, nak buat untuk orang dapatkan lebih banyak detail berkenaan dengan bisnes kita menggunakan AI teknik. Tu yang next class lah. Pasal ni basic, lepas basic kita pergi middle, lepas tu baru kita pergi advance. Full AI tu. Dia kena step by step. Sebab tidak dia nak buat coding, gambar pun tak ada. Tapi basic dia tetap Google Site lah. Tetap Google Site. Memang saya akan pakai Google Site. Okey. Saya tak bohong pun. Nak tengok Google Site Tantan Burger nah ni saya share Google Site Tantan Burger tu. Orang duk tengok, orang duk kata Tantan Burger Tam tu bukan Google Site. Ni saya tunjuk. Saya buka webmaster saya kat Google Site. Okay, ni webmaster Tantan Burger. Okay, on by me. Okay, ni on by me. Yang ni test. Mana dia Tantan Burger? Ni Tantan Burger. Nampak ni? Ni Tantan Burger. Ni event company saya. Ni customer saya. Ni EO Penang. Penang. Carnival mana ni? Ni yang hak kelas itu. Delete tak pakai dah. Remove. Okay, ni website masjid. Ni website saya kat Tantam Center. Pergi buka website masjid. Ni saya tengah bina website masjid.
Ni, tengok dia punya anak banyak mana nak kena buat. Okay, Intan boleh bina 20 website dalam satu Gmail, macam tu? Ya, dah tak ada limit. Nak tengok full lah. Kalinya lah, okay. Nak tengok full lah. Nah ni full dia. Oh, ya. Ni semua website Dalam satu Gmail? dalam satu Gmail. Oh, okay. Hangpa nak tengok website, okey. Nak tengok antara website-website yang buat website ni dia pakai basic. Open new tab. Ni dia pakai basic, dia tak pakai coding. Saya berani confirm, nampak? Buka ni token dia duduk kat belakang Okey. Kita buka website dah. Ambil view publish site. Okey. Ni nampak site google.com tu tak? Nampak URL dia? Ni URL dia nak hantar masuk kat dalam chat. Ni dia punya domain, tapi kalau dia domain berbayar dia asal nak tengok ada tak? Review, change, publish setting. Ni kalau buka ni, ni dia punya domain yang dia beli. Tengok tu juga. Sama yang sebenarnya Google Site adalah backup percuma daripada Google. Lepas tu yang dia beli domain kat GoDaddy, ni website dia. GoDaddy nak beli nama je. Nak beli nama ya. Yang lain semua kita set up kat dalam Google Site ya. Anda pun boleh ada macam ni. Ni. Nampak? Okey, ni satu. Saat kita buka lagi. Tak, saya cari website kawan-kawan ada dalam ni saat siapa kat sini? Wida, Traditional Copy, S Explorer, IPT, Setiap Hidangan, Maziah Travel. Oh, ada juga yang tak siap nampak ni. Ni, Baby Ho sampai lah tak siap. GST. Restoran makan kenyang. Cafe Kak Afi ni, cafe saja Aja kita tengok dia punya website. Dia pun pakai Google Site. Ni dia pun buat sendiri. Dia pun ambil Tam sebagai editor untuk Tam bantu dia pun kalau dia pun tersilap buat. Tam ejah lah. Okay, view publish site. Kita pergi kat publish setting. Tengok. Domain dia hidup. Domain dia hidup lagi. Makanviral.com. Tak buka dulu. Takut tak mancing pula lagi. Masih lagi function. Ni pun lagi satu website yang pakai Google Site juga. WhatsApp sekarang. Tempos meja. Apa yang kami tawarkan. Itu menu. Goreng-goreng. Buat sungguh kok ni. Lama tu. Yang senang ni restoran. Western padu. Lawa website dia. Promosi pasta dan western. RM10. Dia buat sungguh. Ni baru syok. Cara pesan. Ni. Kak Afi Food Station. Kat mana ni kedai dia ni? Oh, Kampung Kijai Baling. Ni. Duk Baling deh. Buat website juga ni menega. Lawa pandai lah. Okey. Kita pergi lagi tengok website yang memang guna Google Site. Saya saja tak buka benda ni show kat orang ramai pasal ini adalah ni tengok ni. Website ni website yang paling saya suka dan dia paling pulun belajar. Ali Piche. Tak tahu website dia jadi lagu mana. Geng-geng dia ada kot kat dalam ni. Ni. Ali Piche. Tu. Standard website dia. Dia pakai coding ni. Halo. Yang ni geng sambung coding ni. Ni ada geng-geng semua. Dia pun main coding kat dalam kat rumah tak sampai pukul pagi tu. Website coming soon tu. Kita screenshot hantar coming soon dia. Setahun lah. Tak siap. Alright.
Saya rasa takat tu untuk review. Jadi jangan kata tambah website Tam Burger tu tak pakai Google Site, memang tak pakai. Master printing, kalau hangpa tengok master printing tak type ni. Buka website master printing. Tengok website master printing lah paling teruk sekali nak buat, nak design. Paling banyak dan paling kenyah sekali nak buat. Korek. Refresh. Ni memang 100% pakai Google Site dan paling letih dan memeningkan kepala nak buat pasal dia terlalu banyak function. Dengan page dia, dengan polisi, terma syarat apa semua ni, ada kat dalam ni, boleh tengok nak order apa semua, design. Sampai lah ni 100% Google Site Tam. Ya, 100% Google Site. Dulu Tam pakai Weebly, lepas tu bila Tam jumpa Google Site, Tam pakai Google Site. Sampai hari ni Tam pakai Google Site. Dan Tam suka pakai Google Site sebab SEO dia tinggi. Search engine dia tu kuat. Orang masuk kat Google, orang type apa ya ada dalam website kita, insyaAllah akan naik dalam syariah Google. Tapi janganlah anda buat website hari ni harap esok keluar kat Google tu kan. Korang-korang 4-5 bulan sementara dia nak ranu masak elok, nak bagi apa enjin Google kenal kita punya website tu, ada cara dia. Kena ikut kelas ni sampai habis. Ada lagi step dia, macam mana kita nak masuk kat Google Analytics, macam mana kita nak buat Google Search Console. Kat Google Search Console tu pula macam mana kita nak patch dan kita nak buat index page untuk dapatkan SEO yang dalam website kita tu. Kita kena register setiap perkataan dalam website tu, kena register supaya Google tahu apa sebenarnya website kita tengah sampaikan info. Jadi kena follow yang tu, kena follow pelan-pelan insya-Allah. Sebab lagi tak live group, lagi tu lah kita ada kelas. Lagi tu lah Tam boleh share. Macam tu saja yang Tam boleh bantu kawan-kawan. Sebab saya faham kita tak mau, kalau boleh tak payah nak keluar duit nak buat website apa semua. Kalau boleh kita nak buat nyeri, nak jimat pasal kita berniaga. Mereka pun tak ketahuan lagi Tam ni. Kadang-kadang sehari-sehari tak laku pun ada Tam. Jadi kita kena sabar, kita kena tengok ke mana kurang, kita kena buat pelan-pelan. Yang mana tak lengkap, kita kena lengkapkan. InsyaAllah rezeki tu Allah bagi yang kemudian. Jadi Modal GoDaddy lah, modalnya tak ada modal lah. Modal kita GoDaddy lah. Ya, GoDaddy saja modal dalam ni. Dan sebenarnya ada saja yang rakan-rakan yang daripada kelas Tam, yang kelas Google Site ni, kelas website ni, ada 2 orang sebenarnya lagi dah berhenti daripada buat bisnes depa, dan daripada depa buat apa benda-benda link, depa buat servis untuk bina website. Dan depa memang duk minta Tam bagi pandangan. Setiap kali depa dapat klien, depa dah siap, depa akan bagi tunjuk dekat Tam lah. Dan depa minta Tam merahsiakan diri depa daripada kawan-kawan. Pasal apa? Sekali kalau bocor rahsia, kata ya dia buat pakai Google Site. Dia charge sampai 2,000-3,000 satu website. Tapi cantik kan dia buat. Okey, ada soalan daripada kawan-kawan? Ada soalan ke tak ada soalan? Tas kami buat yang website tu Tam. Ya? Tas kami Ya? buat website yang daripada Google Site tu. Kelas abang? Tak, tas kami punya ni apa Tam suruh kami buat website daripada yang Tam ajak malam ni. Ya. Paklah ni tugas dia, hangpa buat website hangpa sendiri ya. Lepas tu insya-Allah minggu depan jumpa semua orang. Saya akan bagi tahu okey sekarang website hangpa tu lantik saya sebagai editor. Kalau tak dalam tengah buat website tu Tam, kalau apa benda nak tanya boleh tanya PM Tam ke, boleh sebenar bawadi ke apa? Tanya dalam grup AI marketing tu. Kan ada grup AI marketing dan website main tu. Tanya kat dalam grup tu. Sebab dalam grup tu ramai je website. Google Site ni. Ramai sangat. Okey. Pro daripada Tam pun ada kat dalam tu lah ni. Okey. Alright. Tam, Ya. dengan adanya advance button tadi, Ya. maksudnya kita punya home tu akan jadi main page lah. Ya. And then yang page yang lain tu is a support document lah, right? Right. Jadi kita tak perlu dah, kita cuma masuk dekat front page tu, home kita tu, kita klik button dan dia akan bawa kita ke detail-detail yang lain.
Ya, betul. Macam tu kita pun boleh buat menggunakan button advance tu. Kita pakai button je kan. Kalau sebelum ni kita ada buat page ni kan. Jadi Saya sebenarnya page tu pun kena buat kat Mak Long pasalnya. ya. Nak bagi orang nampak kita firm. Tapi itu hidden lah, itu tersembunyi di belakang lah kan. Bila kita tekan button, dia akan bawa kita ke page tu. Ya, jadi Mak Long yang link yang saya bawa WhatsApp ni, Mak Long kena buka URL selepas dipublish lah. Okay, faham. Alright. Okay, thank you. Lagi soalan? Kalau tiada soalan, nampaknya kita boleh habiskan kelas pada malam ini begitu awal ya, sejam saja ya. Okey. Ada soalan lagi? Kan. Ada soalan ke tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita akan berjumpa untuk kelas berikutnya yang akan diumumkan kemudian, tetapi kepada weekday lah. Pasal ya. Ustaz, aduh. Lepas kita publish, lepas tu kita nak ambil dia kat mana? Kita kena tekan kat situ, dia ada tulis tu kat atas tu. Apa tengok kat atas tu dia ada tulis apa? Kat publish tu. Dalam kolom publish tu lah. Dekat bahagian tu, dekat publish tu kan ada anak panah tekan turun kan? Turun. Lepas tu nampak tulis view publish site tu. Publisher site. View publisher site, okey. Ambil. Tekan lah. Tekan, yang ni kita punya address kita. Ya. Okey. Yang ni ambil address ni boleh hantar dah. Jadi dah aku punya ni. Okey. Jadi dah aku punya. Aku main. Contoh ya. Okey, baik. Faham. Alright, alhamdulillah. Dapatlah sikit, tak banyak pun, alhamdulillah. Okey semua, kalau tak ada apa-apa soalan, kita screenshot sudah. Okey, ada soalan? Betul ni confirm tak ada soalan ah? Okey, Tam. Alright, sekian dulu daripada Tam. Terima kasih banyak-banyak. On camera, kalau nak on camera, nak ambil gambar nak on camera ke? On camera. Sebab hari ni Abang Faizal awal lagi buka kamera. Tu kat Mak Long. Mak Long dengan spek mata dah. Mereka promosi terapi hidrogen. Tu dia. Mula dah Mak Long kita. Okey, jadi macam tu lah kita insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa hari yang akan diumumkan kelak. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap. Dan semoga kita jumpa nanti tu hampa dah siap lah. Hampa punya website supaya buat dulu. Tak cantik tak apa. Nanti masa Tam jadi editor, tak akan tolong edit. Tak akan tolong susun pula kat hampa. Bagi cantik. Pasal apa? Kita kawan kira apa lah lebih kurang tolong-tolong. Lagu tu lah cerita dia. Baik. Abang Wadi, saya serahkan kepada Abang Wadi untuk sepatah dua kata penutup sebelum kita akhiri kelas. Pasal apa? Dia yang admin sebenarnya, bukan saya. Tengah duk buat benda. Ada customer. Okey. Kat positif lah. Nak kena cakap ke apa? Kena cakap Tak kena cakap, buka kamera dulu lah. Nak cakap apa? Terima kasih kepada yang join. Kalau ada yang 2-3 orang yang lama-lama tu mungkin rasa macam lama benda basic lah, tapi saya rasa benda basic pun ada juga yang lupa tu kan. Jadi orang kata apa ni sesi menerah lah. Sesi menerah dan juga sesi memang nampak macam basic kan. Memang nampak macam basic. Kalau yang hak baru join ni mungkin sakit kata alamak Tam ajar apa benda macam ni tak best lah. Tapi saya bagi saya tolonglah belajar benda basic ni supaya tak pening di kemudian hari. Dan tetap belajar. Jadi dan tu masih semua ni kau nak tutup terus ke apa lah? Kau tak ada lagi nak cakap? Tutup terus. Okey. Jadi kita jumpa tarikh baru ada? Tak ada lagi? Tarikh baru 15 hari bulan. 15 hari bulan? 15 hari bulan 7. 15 bulan Julai 15 Julai. Waktu macam ni Tam? Waktu macam ni 9.30 dah nak balik.
9.30. Kalau lewat sikit lagi boleh tak? 9.45. Boleh cantik. Boleh share. Pasal nak saya balik pada Isyak tadi, saya pendekas balik dengan kereta laju-laju. 9.45 so okey kot. 9.45 lah nak. Okay. Right. Okay, jadi kita tangguh dulu sesi kelas kita pada satu tarikh yang kita setuju, 15 bulan Julai 9.45 malam, kecuali ada perubahan tertentu luar jangkauan. No? Jadi dengan tu kita tamatkan sesi pada malam ni dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Lagi. Ikut. Assalamualaikum. Salam.